Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz dari Pusat Rawatan Islam Darussalam ni. Saya tadi ada malam ni sebagaimana rutin biasa salat dan ada baca Yasin sama dengan ahli sikit dan sedikit jamuan sebagai aktiviti silaturahmi persatuan dan biasa. Majlis mingguan untuk Darussalam lah kan? Mingguan untuk ahli tapi kita buka juga untuk orang awam. Ah. Sosnya pesakit-pesakit Okey. kita buka. Untuk beramal secara berjemaah atau menumpang barakah majlis. Ya, kita fokus kepada bacaan Yasin dan sekali-sekala kita selipkan dengan zikir-zikir. Khususnya kalau ada pesakit yang datang berhajat khusus untuk sesuatu hajat, maka kita tambahkan dengan zikir yang sesuai untuk membantu sebagai support kepada dia nanti di majlis kita. Okay, Alhamdulillah, para penonton sekalian, kita sekarang berada dalam sesi podcast Jawahir Travel. Malam ni, Jawahir Travel menampilkan salah seorang pendakwah tanah air kita, iaitu saya perkenalkan latar belakang beliau serba sedikit. Nanti kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk bercerita detail tentang diri beliau. Al-Fadhil Ustaz adalah nama penuhnya Ustaz Abdul Manaf bin Yusuf. Betul Ustaz? Ya, Ustaz merupakan pengurusi kepada Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Untuk pengetahuan you all, Persatuan Islam Darussalam Malaysia ni adalah merupakan warisan Persatuan Perubatan Islam yang diasaskan oleh seorang tokoh dakwah tanah air, iaitu almarhum Ustaz Datuk Ismail bin Qomus. Dan Al-Fadhil Ustaz ni adalah salah seorang daripada murid awal almarhum Ustaz Ismail Qomus. Ya. Mungkin kita boleh minta Ustaz untuk dia cerita sendirilah sedikit latar belakang supaya kita pun boleh kenal Ustaz dengan lebih dekat lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Saya sebagaimana yang disebut lah, nama Abdul Manaf Yusuf. Asal Kelantan dan menetap di Selangor. Saya buat jugalah. Kita buat cari makan. Dah berapa tahun dah Ustaz duduk di Selangor ni? Mari Selangor ni 2 tahun 2001. Oh, dah 24 tahun lah. Kira 4 tahun lah. InsyaAllah. Kurang. Untuk sekarang ni, Kita dua ni sama-sama Kelantan ni lah. untuk sekarang ni dalam Darussalam diamanahkan pegang Pengerusi Darussalam. Sementara ada pengganti yang lebih baik, saya pegang dulu Darussalam ni. Dan setakat ni Darussalam, alhamdulillah, walaupun almarhum Datuk tak ada, kita masih meneruskan lagi lah delegasi ataupun amanah Datuk. Dan Datuk minta supaya Darussalam ni disebarluaskan ke semua negeri. Setakat ni kita tak ada di Melaka. Lain negeri tu alhamdulillah. Dah ada cawangan Darussalam kan? Ada cawangan Darussalam. Okay. Akhir Januari ni kita buat kursus di Sarawak, insyaAllah. Terbaik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share juga tentang Persatuan Darussalam itu sendiri supaya penonton kita boleh kenal dengan lebih dekat lagi Persatuan Darussalam ni. Okey, untuk mengenali Darussalam ni kita HQ-nya pejabat urusan kita di Gombak. Lorong Penghulu Gombak Setia, belakang Balai Polis Gombak. Okey. Aktiviti kita, main aktivitinya ialah rawatan. Rawatan di HQ ni kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat pun siang je tutup, siang saja. Tapi malam ada. Okay, kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ofis awal lah. Pagi sampai petang. 11.30 pagi hingga 4.30 petang. Kalau Selasa dan Jumaat, pesakit, siapa yang berhajat boleh datang
malam. Hmm. Selasa siang pun ada, Malam malam pun ada. Okey. Kalau Jumaat siang kita cuti, berawat berehat, malam Malam ada. saja. Okey. Manakala Sabtu Ahad kita petang. Hmm. Dan kebanyakannya pesakit ramai juga yang Sabtu Ahad. Sebab kadang-kadang yang bekerja dia akan datang waktu cuti lah Sabtu Ahad kan. Kalau kata penonton kita nak tengok jadual pusat rawatan Darussalam kan, kat mana dia orang boleh tengok? Ada website ke ataupun dekat Ya, boleh Facebook tengok ke? di Facebook Mutaya Darussalam ataupun Perubatan Islam Darussalam Malaysia. boleh. Dekat situ ada jadual Ya, ada jadual. perawatan terkini lah. Ya. Okey. Ustaz sekarang di Selangor ni, Ustaz kerjanya sebagai apa Ustaz? Kejayaan hakiki cikgu sekolah. Sebagai guru lah. Kejayaan hakiki cikgu sekolah. Kemudian diamanahkan sebagai pengurusi Darussalam Malaysia. Pengurusi Darussalam itu dalam Daripada tahun bila dah Ustaz? saya ikut Darussalam ni permulaan Datuk Pusat Kelas 2003. 2003, 22 tahun yang lepas. Ini kalau usia manusia ni dah muda dah muda dan layak berkahwin lah orang kata. Maknanya satu usia yang cukup matang lah. Tapi dalam perubatan Islam ni dia adalah pengalaman tu memang ambil kira. Pengalaman itu dia ambil kira, tapi benda-benda yang lain perlu juga serentak dengan pengalaman tu. Antaranya ialah amalan. Okey. Amalan akhlak ini di antara benda yang melengkapi kepada seorang pengamal perubatan Islam. Sebab perubatan Islam ni yang utama kita ialah hubungan kita dengan Allah, kerana kita bergantung sepenuhnya pada kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pun apa yang kita buat, guna bahan dan sebagainya, itu hanyalah sebagai syarat ataupun pelengkap untuk menjadikan dia sebagai satu usaha rawatan. Tapi yang lebih aula daripada itu ialah pengharapan penuh Allah SWT bantu kita. Jadi nak dapatkan bantuan Allah tu mestilah benda tadi. Okey Ustaz, saya dengar maknanya kalau daripada 22 tahun lepas kita rasa tak syak lagi, maknanya Al-Fadhil Ustaz sendiri mewakili Darussalam untuk bersembang ataupun berbicara tentang tajuk perubatan Islam ni sebagai entiti ataupun persatuan yang dah ada banyak pengalaman. Mungkin di awal ni Ustaz boleh share pada kita apa makna perubatan Islam ataupun apa makna rawatan Islam tu dari sudut syarak. Okey. Rawatan Islam ni kalau kita melihat kepada Ibnu Asir dalam kitab dia Inayah, dia sebut tentang ru'yah ialah suatu perlindungan ataupun doa perlindungan yang ditujukan kepada pesakit ataupun orang yang berhajat untuk kita memohon kesembuhan ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk kepada buku Tiara Syifa Darussalam yang kita bina, mengambil kesimpulan pada beberapa perbincangan ulama. Buku ni Ustaz bawa kan? Mungkin kita boleh share tunjuk pada ini buku yang kamera kita supaya kami guna. Okey. Ini buku terbitan Darussalam. Ya. Yang mana dalam ni terkandung ilmu penuh warisan daripada almarhum Datuk Ismail Kamus. Ya, dalam 90% lebih tu, nak kata 100% ada ilmu yang kita pun tak dapat daripada almarhum Datuk. Tetapi kebanyakan yang Datuk bagi tinggalkan kepada Darussalam, kita dibukukan, memasukkan dalam buku semua. Buku ni ada jual ke Ustaz? Di Darussalam? Buku ni di Darussalam. Boleh, maknanya orang luar, boleh. masyarakat boleh beli. Boleh beli. Dan boleh beramal dengan zikir dan doa yang ada dalam. Kita, kalau yang beli tu kita akan post lah.
Okey. Boleh. Nanti kita bantu, kita bagi link yang berkenaan lah. Kalau siapa-siapa berhajat nak dapatkan buku Mutiara Syifa Darussalam. Okey, terima kasih. Dalam ni kita nyatakan perubatan Islam ialah satu usaha ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit melalui seorang yang reti ataupun mahir dalam rawatan Islam dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah, yakni bacaan-bacaan daripada Al-Quran, hadis, selawat ataupun doa maksur ataupun amalan-amalan ulama salafus salih ataupun ulama muktabar. Maka kita guna. Dan di samping itu juga termasuk dalam rangka perubatan Islam, melengkapkan dia nama perubatan Islam itu, kaedah dan bahan yang digunakan mestilah kaedah dan bahan yang tidak bertentangan dengan syarak. Kalau kaedah bertentangan dengan syarak, maka dia tidak akan jadi Islam, kerana Islam ni bahawa satu benda yang baik. Contoh macam orang yang terlibat dengan sihir apa tu. Ya, sebagai contoh kita kata guna ayat Quran tapi untuk pisahkan suami isteri. Kan ada pengamal perubatan dia boleh pisahkan suami isteri. Sebagaimana Datuk pernah sebut, katakanlah Walaupun dia tu di bawah level ustaz. ya, dia boleh buat. Sebab tu Datuk Almarhum Datuk Besar, sekiranya datang seorang isteri mengadu kepada kita, kepada perawat Islam, suaminya ada perempuan lain, kan? Nak kahwin satu lagi lah. Maknanya suaminya nak kahwin satu lagi. Walaupun kita boleh doakan, kita boleh baca ayat, dipanggil sebagai ayat pemutus, tetapi Datuk melarang guna ayat pemutus pada kes demikian. Sebab apa? Sebab apa syaratnya? Lelaki ni boleh berkahwin. Dia haruskan. Dia haruskan. Okey. Kahwin lebih daripada satu. Jadi bila kita menggunakan ayat Quran, memutuskan dia, sedangkan benda yang dia buat tu Harus pada syarat. harus pada syarat, tidak bertentangan dengan syarat, dan kita halang, maka kita terkeluar daripada etika perubatan Islam. Habis tu apa penyelesaian yang patut kita buat? Banyak kalau kes begini datang isteri mengadu kepada kita, kita putuskan suaminya dengan perempuan baru. Apa yang kita buat ialah kita baca doa,